Anak mengaji agama, tak ada akademik, punya susah hati ni. Berapa ramai mak bapak yang budak tu dah 15 juzuk, dah 20 juzuk, tapi minta kat madrasah berhenti sebab apa? Kelang kabut nak ambil SPM. Punya risau. Tapi anak ada akademik, tak ada Quran, buta Quran, tak risau. Ini esok anak saya hantar tapi ustaz akademik SPM tak ada. Esok nak kerja apa masa depan. Hang tu pun hutang bersepah, hang tak boleh tentu masa depan hang sendiri, hang sibuk nak tentukan masa depan anak hang, kepala otak hang. Betul tak ni? Kalau hang boleh tentukan masa depan anak hang, pasal apa masa depan hang sendiri pun hang tak boleh tentukan? Pasal apa hutang rumah hang tak habis? Pasal apa hutang kereta bersepah, hutang alung lagi? Betul tak ni? Hari ni risau, hari ni malam ni risau. Kalau anak aku masuk tahfiz, masuk pondok nak kerja apa, tiba-tiba malam tu laki bini mati. Agak-agak masa hampa dah mati berdua, siapa pula tentu masa depan anak hampa? Abang, kita tak sedap, kita menghina agama. Seolah-olah orang mengaji agama ni tak ada rezeki dia. Dan sampai sekarang ada di antara kita yang masih duk fikir anak-anak masuk pondok, masuk tahfiz, tak ada SPM, tak ada sijil, esok nak kerja apa? Walhal yang mengaji akademik, mengaji SPM sampai mesti hari ini ada 500,500,000 orang yang tak ada kerja. Pelajar tahfiz tak ada SPM tapi ada sekeping sijil 30 juzuk khatam hafazan Quran. Bukan khatam Quran, khatam hafazan 30 juzuk. Di Malaysia sampai malam ni tak ada seorang pun yang tak ada kerja. Walaupun SPM tak ada, walaupun sijil tu kerajaan tak iktiraf. Habis aja pelajar tahfiz tu khatam, madrasah dia sendiri pun berebut nak suruh dia mengajak balik kat situ. 1,500 tahfiz lagi duk menunggu mana pelajar yang khatam. Sampai grup WhatsApp mudir-mudir seluruh Malaysia duk tanya siapa ada guru lebih, siapa ada guru tahfiz lebih, siapa ada. Masjid-masjid pula berebut nak ambil imam, berebut dengan tahfiz. Tunjuk mana seorang pelajar yang ada sijil khatam 30 juzuk dan tak ada kerja, tunjuk. Bahkan hari itu viral satu video budak bawa food delivery, penghantar makanan tu kan, ada master. Bukanlah kata hantar makan tu yang budak-budak food panda lah, grab tu, hina tak. Tapi kita nak jawab mana yang hang kata sijil tu confirm kerja besar. Tu ada master, bukan SPM, bukan diploma, bukan ijazah, master bawa grab food. Mana?